Okay, slow-slow jalan Okay. Alhamdulillah customer lama Hafiza Enterprise gang datang pula gudang Pozijan ni tengok situasi ni dan ini juga nak pergi Mersing abang Ali Second trip Mersing. Kita dah ulang alik Mersing kerap geng. Kalau kau tengok bawah kemah ni, cuba zoom sikit sampai gudang 2. Ada tu gudang 2 kita dah clearkan. Tengok tu meja. Tengok stiker petak-petak. Tengok yang petak-petak. Ni geng tengok kalau ada petak. Bojan tak boleh nak kira dah berapa ratus barang dah yang customer punya. Sampai ujung sana geng. Untuk kemah ni sebenarnya ini semua barang yang untuk dijual. Tapi sebab customer mungkin masuk, the first tengok dulu, first impression. Color-color yang all money macam ni yang jadi pilihan sekarang ni. Bye. So macam ni di antara color-color yang customer suka. Sandar, all money punya color. Ini di antara hot item sampai ujung sana. Ini bawah kemah ni totally. So saya rasa tim Bojan kalau korang tengok kadang-kadang Bojan ni yang orang dah berumur-berumur ni kerja kok sampai pagi lewat pagi. Pagi dah masuk lewat pagi lagi. First, Allah bagi rezeki banyak dekat kami sepanjang tahun. Alhamdulillah. Customer lama yang paling best ni tadi customer lama pun repeat lagi dengan gudang 2024. Ini apa? Cabinet. Almari solid. Oh, okey. Oh. So, yang ni di antara kali-kali ni online, orang beli online. So, ada lagi barang dan kontainer yang nak sampai. Cuma kalau korang datang, korang parking je. Kalau korang masuk dalam kemah ni, korang akan tengok apa yang orang beli. Kalau apa yang orang suka. Senang je. Sebab ada juga yang baru pakai jati. So tak tahu apa yang tahan, apa yang orang suka kan. Biasa orang pakai. Senang je geng, tengok range harga berapa yang orang beli selalu. Dia mewakili korang yang baru nak kenal jati. Okay? Lagi satu, kalau apa yang biasa orang beli, korang boleh tengok je. Apa yang sold. Apa yang sold, tengok range harga paling banyak apa, dah. Ataupun korang boleh je tanya seller Bojan. Kau tengok tu, sampai ke gudang 2 geng. Petak-petak saja sebelah sana tu. Petak-petak saja sampai sana tu. Stiker petak-petak saja. Okey. Type je gudang Pozijan ini nak hantar Mersing. Allah bagi rezeki. So minta maaf Bojan tak sempat nak buat video ataupun tunjukkan satu-satu barang sebab dalam kotak lagi dah sold. Satu dalam kotak je dah sold. Macam ni lah korang tengok. Dalam kotak sold, kita baru buka kotak checking untuk sebelum delivery. Wah, tengok ni. Satu lori ni muatnya berapa je geng? One more.